Assalamualaikum. Petang ni saya nak pergi ke Port Dickson, PD, sempena di Pawali. So kita pergi hari Khamis petang sebab nak mengelak jam kan. So tapi kita tinggal balik Sabtu sebab hari Ahad ada event lain nak kena pergi. So dah lama tak pergi PD. So jom ramai-ramai kita pergi PD. Ni saya punya assistant sekarang ni. Supaya kalau kita ngantuk ada backup driver. So kita dalam pukul 5, 5.10 or maybe depending on the current traffic at that moment, mungkin lagi awal ataupun lagi lambat, tapi tengoklah. Alright, jom. Alhamdulillah sekarang kita dah lepas KL JB Utara Selatan punya highway. Dekat highway tadi trafik pun okey. Banyak kereta tapi moving normal lah. Cuma tak boleh laju sangat, but normal. So now kita dah masuk ke highway ke PD. Pun of course lagi kosong. So now kita pun tak rushing, relax. So hopefully kita datang relax, boleh check in. Dan petang sikit baru kita cari dinner. Kita dah nak sampai dah. Lagi 1 kilometer sampai Raya Resort. So hopefully semuanya dipermudahkan, ada view. For sure pantai tu ada, tapi dah ada bilik. Nampak tak nampak? Oh ni pun ada kedai lagi. So kita ni hotel kali ni agak strategik, walking distance dah boleh makan. Sebab sebelah tu Teluk Kemang kan. So itulah, kita tengok nanti bilik macam mana. Online nampak cantik, hotel baru. And hopefully staff pun cukup lah. Itu je. Penting lagi 450 meter. Kita pun tak tahu mana satu. In 300 meters, now turn 300 right, meters. then turn left. Ini ke bukan? Itulah. Lama sangat tak datang sini kan. Warung kopi Lake. Ini kot. Turn right, then turn left. Turn right. Dah sampai dah pun. So turn left. Okay, looking good, looking new. Tu yang penting, kita nak yang bersih. Nampak dah laut ujung sana tu? Lautnya nampak. You've arrived at your destination. Okay, thank you. We are here. Tu dia nampak tu signboard. Oh, Raya Hotel. So dia very new. Tu Teluk Kemang kat depan tu. So cantik lah. Kita dropkan bag dulu. Alhamdulillah kita dah sampai. Check-in pun quite smooth sebab orang ada satu kaunter, satu pekerja, tapi semua lah. Tengok ni bangunan baru. Rasanya tadi dia bagi tu baru 16 hari in operation. So kita pun problem gini nampak akan ada limited parking lah. So now kita dapat parking, tapi kita kena jalan sikit ke sana buat. Sebab tadi check parking dah penuh. So now tak apalah, jom kita masuk bilik. Malam ni kita nak pergi makan seafood. So nanti kita bagi tahu nama dia, kalau tak silap Tiak Muslim Seafood Restaurant. So kita pergi makan. Tengok review kata sedap. So harap-harap betul-betul sedap. Anyway, kita cuba nanti, lepas tu kita share. So hotel ni pun very good. Sebab dia baru and dia very walking distance. Depan tu dah tom yum, sebelah sana ada ikan bakar, depan tu ada banyak lagi. Coconut shake semua ada. So very convenient lah basically. Sebelah sana walking distance pun boleh sampai.
public beach untuk Teluk Kemang tu. Memang very strategic. Tapi apapun malam ni saya lapar, saya nak cari makanan dinner dulu. Seafood. Ada orang belanja. Anda tahu. Kita akhirnya dah sampai restoran Yak Muslim Halal. Tu dia, nampak kat atas. Jom kita masuk. Dah lapar dah ni. Ada orang belanja pula hari ni. Memang betul-betul kelaparan dan sedap. Banyak meja dah kena reserve. Kita pun dah dapat meja, dah duduk semua. Now kita tengah nak order. Nasi tak minta. So order. So my wife ada beberapa masalah tadi bila cuba order sebab sistem dah canggih sangat. Tapi anyway, kita tengok, kita order tadi, ada few nantilah bila barang makanan sampai kita share. Inilah suasana dalam restoran tu. Kalau kita tengok 360s, sebelah depan tu dia punya cashier. Staff pun nampak tak ramai. Lepas tu dia ada banyak sertifikat A, maksudnya kebersihan dia memang certified lah ataupun endorse by Majlis Perbandaran. Dapur ada, and then meja-meja pun nampak tak banyak tapi bersih lah, and meja besar-besar untuk big family makan kan. So sampai ujung pun ada. So nanti bila makanan sampai baru kita enjoy. Tadi kita order pukul 8. Kita nak tengok juga macam mana dia perform dari segi servis dengan berapa laju order kita sampai. Sekarang 8:04 minit, air dah sampai. Makan ni doing very well. So kita expect 15 minit kot mungkin makanan yang lain baru sampai. Dan kalau tengok kat sebelah ni pun ramailah customer dah mula sampai. Yang booking meja semua dah sampai. Start sampai. Yang sebelah dah sampai, depan pun dah penuh lah. Kita tengok kat depan. Inilah kita punya air kelapa yang kita order tadi. Nampak very nice. Kita tengok kalau kita buka dalam dia. Okay, lulus. Memang masih muda. So yang lain kita order yang ni. Air apa tu? Sour soup. Okey ke? Apa rasa? Kita dah rasa kelapa muda ni. Air dia memang sedap, manis. Tapi kelapa dia kita ingatkan muda. Tak muda sangat juga. Tapi boleh lah. Cuma tak boleh nak korek-korek aku. Rasa keras sikit. Tapi air dia sedap. So at least kelapa sedap. Bukan kelapa muda, kelapa sedap. So now dah 10 minit. Yang sampai baru air. Kita tengok, kita expect 5 minit lagi lah, harap-harap baru sampai. Trip kali ni basically kita nak jalan-jalan je sempena Deepavali. So nak pergi Penang jauh sangat dan daran jam. So kita pergi PD ni, hari ni pun kita datang awal supaya boleh elak jam. Dan kita balik awal pun harap-harap boleh nak elak jam. So 2 hari dah lama pun tak datang sini. Biasa kita ke Melaka, kita tengok sama ada kita boleh jam makanan yang sama sedap dengan Melaka. So, salah satunya hari ni kita cuba seafood. Lepas tu kita dah nampak dekat-dekat yang hotel tu kebanyakannya walking distance. Surprisingly banyak restoran lah, ada yang asam pedas, ada yang cendol, banyak lagi lah. Dan kita tengok online pun ada kedai nasi Arab yang viral juga. So kita decide tomorrow mana yang terbaik yang kita rasa selera tekak untuk besok dan hari Sabtu. So Sabtu lepas check out mungkin kita terus balik ataupun kita drop by mana-mana lah along the way. So mungkin lepas ni kalau sempat kita nak pergi ke waterfront cari kopi ke, yang penting kita nak ambil gambar sebab hari tu ada orang hantar gambar kat kita, gambar cawan je bawah tu tulis Port Dickson. So hari ni kita nak reply bawah pun tulis Port Dickson. Kalau tak dapat kita cari gambar yang ada background Port Dickson, tu je lah. Makanan kita dah sampai walaupun belum kesemuanya sekali. Kita tengok apa yang dah sampai. So kita nampak ada udang masak nestum. Lepas tu kita ada salted egg, kita ada sayur dan juga ada telur. Oh, sekarang ni kita punya ikan baru sampai. Memang kenduri habis hari ni. Dia kata pelik ni 2 orang je makan
Tak habis kita tapau. Okay, akhirnya semua makanan dah sampai. Kita tengok apa yang kita order. Memang hari ni kenduri betul. Kita ada ikan apa? Siakap Siakap jenahak 3 rasa. Kita ada udang salted masak salted egg. Kita ada tepung goreng dengan stem dengan baby kailan, telur dadar dan juga kita yang tukang makan. So hari ni betul-betul kita kenduri. Kita ada 2 jam untuk habiskan. Kalau tak habis kita tapau. Now kita nak rasa. First kita rasa telur dulu. Macam biasa. Kita rasa sayur. Boleh nasi sikit. Sudah. Now yang ketiga kita rasa sotong telur asin. Cukup lemak. Memang kena cari ubat kolesterol lepas ni. Lepas tu kita rasa ikan dia. Ikan dia sungguh besar sebenarnya. Kita tak expect besar macam ni. Sedap. Oh, sedap. Sungguh fresh. Sungguh fresh. Kuah dia pun tak manis sangat. Just nice lah. Biasanya kita makan 3 rasa ni memang manis betul. Yang ni just nice. Gigit lebih sikit. Oh. Memang sedap. Lain lah daripada yang sedap. Memang sedap. Dia tak strong sangat kuah dia. Crispy. Besok boleh makan lagi. Ikan dia. Dia sebab dia besar. Daging dia pun banyak. Crispy tu. Biasa kita makan banyak tulang lah. Kita cuba udang dia. Udang. Dia marvelous. Nampak saiz. Okey. Besar. Problem biasa kita bawa dia punya tripod. Hari ni kita tak bawa. So kena handhold je. Fabulous. Sungguh sedap. So roughly sangat recommended. Harga tak tahu tapi sangat recommended. Kau lepas ya. Sangat recommended. Jangan tak datang. Memang sedap. Memang sedap. Au. Panas. Boleh tahan panas. Harap-harap gambar ni pun elok sebab kita handhold je. So, yang ni saya nak sebab bahagian ni adalah bahagian yang paling crispy. Au. So tengok progres kita dalam masa 2-3 minit rasanya boleh habis semua. Laju. Tengok sayur pun tadi macam dah banyak kan. Sekarang dah separuh lah. Kejap je. Tapi sayur tak apa. Ini betul-betul sedap lah. Kena admit lah dia betul-betul sedap. Especially 3 rasa ni biasa saya pun suka-suka gitu je. Tapi yang ni dia rasa tak strong kan. Besok boleh repeat makan ikan. So kita dah makan dalam setengah jam. So benda yang impossible dah possible. So tak tahu macam mana jadi. Possible pun kita tak faham tapi dia possible. So first kita tunjuk hasil dia macam mana. This is horrible. So inilah hasil dia. Memang mantap lah. Mantap gila. 2 orang makan. Yang kita habis cuma sotong tu. Sebab sotong tu agak kurang sikit. Nasi lah. Tomorrow tak boleh order. Basically udang habis semua. Sayur almost sikit lagi. Sayur tu pula memang saiz besar kan. Ikan bersih. Tapi okay. Untuk ikan ni kan I have to say A++. Sebab rasanya paling sedap kot. Sebab dia punya ikan besar, fresh. Dan kuah dia tu, dia tak so strong kan. So subtle ya. Itu yang makan sedap ya. Itu yang kita habis dengan cepat ya udang. Ikan besar ni highly recommended.
untuk restoran lah, siapa-siapa yang datang ke PD, carilah Yak Muslim Seafood. Dia dari Teluk Kemang tu dalam 2 km plus minus lah, so dekat ya. So untuk telur dia bukan tak sedap, telur dia sebab kita dah kenyang. Untuk sotong dia juga sepatutnya pun orang dah semua. kenyang. Tapi orang tamak kalau dia Tak, kita ingatkan dia punya telur asin tu jenis yang kering tau. Dia punya datang yang basah. sedap juga tapi dah So kenyang. and then udang basically sedap, tapi kalau dia boleh rangup lagi sedap. So overall paling best ikan 3 rasa ni lah, memang tip top lah, mengalahkan yang lain semua. So kita pun dah kekenyangan. So untuk restoran ni highly recommended, jangan tak pergi. Itu kalau sempat datang lagi, kalau tak kita cari tempat lain pula yang ada dekat sini apa yang viral, kita cuba. Tapi sangat-sangat recommended. So lepas ni kita bayar, kita tengok damage dia macam mana. Time untuk membayar. Hari ni ada orang belanja kita makan. Kita tengok berapa damage hari ni kena. Tengok. Berapa ringgit ni? Oh, kita baru datang kat skrin ni, tak ada 226 pula. Alamak. Okay, so harga 226 memang expected lah 200 tadi. Kita dah expect minimum 200. So 226 dan kekenyangan macam ni memang super. So jom kita jalan cari kopi pula dekat apa waterfront. Oh, waterfront. Nah, sebab kenyang sangat. Tapi kalau kopi yang dekat-dekat sedap Kat mana? Bagai Pinang. Mana? Apa nama? Pinang. Bagai Pinang. Bagai? Pinang. Bagai Pinang. Bukan apa khabar. Apa khabar? Oh, apa khabar? Kopi Saigon pun sedap. Saigon. Mana sedap kopi tu? Saigon. Oh, ni. Yang tepi pantai yang Khabar pun sedap. Tapi kalau dekat waterfront tu, waterfront kita orang tak pasti sebab Dekat waterfront McDonald. kat sini je. yalah kita Kan? nak Kalau yang tu Vietnam. Oh, Vietnam okey lah. Vietnam okey. Vietnam dia Vietnam. vibe pantai betul. Kopi Saigon di kafe. okey, best juga tu. Okay, right. So Vietnam Baru kopi Vietnam. Alright. Kopi Vietnam nama dia. Ya. Kopi Vietnam sedap lah. Tak, nama kedai dia apa? Vietnam. Kopi Vietnam. Apa? Itulah. Vietnam kan lah. Jadi nama dia. Oh, ada. Macam mana kita nak minum? Itu orang panggil kopi Vietnam. Oh ya kan, nanti pergi kopi Vietnam sampai kopi India pula. Tak adalah. Nama kedai tu. Dan kita nak Vietnam lah. Siapa? Oh, Baba Gui. Kopi Vietnam. kopi Vietnam. Oh, nama kedai. Oh, Baba. Baba apa? Tapi dia tulis kopi Vietnam. Baba Gui. Okey. Kita cubalah. Tepi pantai? Ya. Alright. Okey. Nanti Kenyang gila. Assalamualaikum. Tak, sebenarnya kita pun surprise boleh habis. Okey. Okey. Bye. Salam. Aduh ada nona jangan lalu pasang gaya depan kaki.